华人信众在三教庙允斗宫举行关帝宫，又称武圣圣诞庆典。庆典在庄严肃穆的氛围中举行，信众依照传统举行了一系列祭祀仪式。位于居港对Kora Dua路的三教庙允斗宫举行关帝宫圣诞庆典。关帝宫又被称为武圣，是允斗宫主神玄天上帝的陪祀神明。允斗宫三教庙主席阿斋表示，庆典一次举行新昆虫、还坑、祝寿等传统仪式，最后以祭病仪式圆满结束。随后，全体华人信众共同参加联谊聚餐活动。Ya tahun-tahun akan datang lebih maju lah. Umat kita kan dari Songte yang utama, keduanya kan Kuante ini. Dan di hari ini ulang tahun Kuante. Jadi ini baru terakhir untuk sembahyang Hokun habis itu. Oh, kalau kita ini kan ini dewa Kuante. utama kan Songte Kong. Nah kalau yang ulang tahun hari ini Kuante Kong itu Penamping ya penamping. Ya orang bilang tuh dewa perang katanya. Dewa perang atau orang tuh. Ya. Salah satu dewa dalam mitologi Samkok。庆典结束后，信众祈愿来年更加繁荣进步，并祝愿华人社会及居港市民身体健康、福泽绵长、财运亨通。Muhammad Aidil Bal TV